Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ramai ejen fokus pada jual rumah semata-mata, tapi nak jadi ejen bijak, kita kena faham pasaran secara holistik dari aspek sosial, ekonomi dan budaya. Dalam hartanah, keputusan pembeli bukan semata sebab harga atau lokasi. Kadang-kadang, faktor sosial macam sekolah berdekatan, komuniti yang harmoni, atau gaya hidup kawasan tu memainkan peranan besar. Dari segi ekonomi, kita kena pantau tren kadar faedah, inflasi, dan pembangunan kawasan. Dan jangan lupa faktor budaya, contohnya setengah kawasan lebih diminati oleh kaum tertentu sebab kemudahan, adat atau persekitaran yang sesuai. Bila ejen faham tiga aspek ni, kita bukan sekadar jual rumah, tapi bantu klien buat keputusan terbaik untuk masa depan mereka. Nak jadi ejen luar biasa, jangan tengok harga saja tapi fahami manusia di sebalik pembelian tu. Itulah maksud sebenar pendekatan holistik dalam hartanah. Klik link di bawah untuk maklumat lebih lanjut.